Okey, Assalamualaikum dan seterusnya. So, hari ini kita akan menerangkan apakah kelebihan Meta Andromeda ini, eh. So, pertama saya persiapkan ini dulu. Okey. Alright. Okey, eh. So, apa tu Meta Andromeda? Meta Andromeda ni adalah satu konteks dalam Meta X untuk mewujud kepada sistem AI. Di mana sekarang untuk X Manager, mereka akan menggunakan AI atau mereka katakan sebagai ML, machine learning, untuk memahami apakah iklan anda tu yang sebenarnya. Itu namakan Meta Andromeda. Penggunaan untuk mengoptimumkan prestasi iklan anda di Meta lah, dalam Meta seperti Facebook, Instagram atau Thread lah. Okey. So, ringkasnya, Andromeda ini adalah otak AI di belakang Meta X. So, segala-galanya akan diuruskan oleh Meta AI. Okey, anda tidak perlu buat apa-apa. Ini namakan sebagai Meta Andromeda. So, Meta Andromeda ini telah wujud pada tahun Disember 2024 dan tidak berjalan selama setahun. So, dalam setahun ni banyak update yang kita buat dan hari ini saya kongsi dengan anda apakah kelebihan yang telah ditunjukkan oleh Meta Andromeda inilah. Ramai telah menggunakannya dan ramai telah berjaya dan ada ramai juga yang tidak berjaya lah. So, pada masa yang sama juga, sistem Meta X ni masih boleh menggunakan sistem lama juga. Masih ada nak guna sistem lama boleh gunakan lah. So, menggunakan lookalike, menggunakan interest, anda menggunakan aset yang banyak untuk membuat orang kata kreatif masih digunakan lagi. Tetapi Meta kata menggalakkan anda menggunakan ini dan hampir semua advertiser telah mencuba Meta Andromeda ini dan mereka akui lebih mudah untuk anda membuat iklan menggunakan Meta Andromeda. Okey. So, pendek kata dia adalah sebuah sistem yang menjalankan iklan anda dengan menggunakan AI. Okey, faham benda tu, eh? So, okey, saya bacakan sikit. Meta Andromeda adalah AI ranking atau delivery system yang analisis berbilion data laku pengguna. Dia akan menentukan siapa yang potensi untuk klik, engage atau belilah. Dan dia menyampaikan anda punya kreatif kepada audiens dalam masa nyata. So, pendek kata, Meta kata dengan Meta Andromeda ini iklan lebih tepat, lebih laju dan efektif lah. Okey. So, AI ini akan kaji lah anda punya kreatif, ingatlah. Meta Andromeda adalah berkait dengan anda punya ads, itu kreatif anda. Dan siapa nak tunjukkan, dia akan cari untuk anda. Dia akan optimalkan placement anda semua. Okey. So, ini semua berlaku tanpa kita sedar kerana mereka jalankan di belakang tabir menggunakan AI. Anda perlu running sahaja. Okey. So, inilah kelebihan Meta Andromeda lah. Okey, saya tunjukkan secara jelas di sini. So, saya harap anda dah faham bagaimana untuk menggunakan Ads Manager. Dan dalam kelas mata kelas saya ada tunjukkan menggunakan Ads Manager. Cuma saya tambahkan benda ni untuk anda memahami dan teknik digunakan. Saya akan tunjukkan nanti bagaimana untuk buat sampel, buat sebuah Ads Manager mengikut orang kata aturan Meta Andromeda ni nanti. Okey, apa cara dulu dan sekarang So, dulu kalau kita buat Facebook Ads atau bagi Meta Ads, kita akan fokus pada targeting atau interest. Tetapi dah lama lah, kita tak terpukul lagi, kita gunakan broad saja, okey, audience kita. Dan kini untuk Meta Andromeda dia fokus kepada kreatif dan signal AI. Okey, artinya audience anda gunakan broad saja. Anda tak percaya targeting semua, anda pastikan anda kreatif itu bagus. Okey. So, dalam nombor 2 peranan AI adalah minimum lah dahulu, tapi kini AI dominant. Itu dipanggil Andromeda. AI akan uruskan iklan anda. Dan ini yang paling penting, apa yang diuji? Dulu kita akan cari audience back Pacific. Kalau contoh kita jual online ni produk, kita akan cari online. Kita akan cari digital marketer. Kita akan cari semua ni, tapi tak perlu lagi. Kita kata tadi dia gunakan broad audience dan yang penting dia akan uji adalah kreatif anda. Dari kreatif anda ini nanti dia akan paparkan kepada audience. Dulu audience akan dipaparkan, audience mencari kreatif. Sekarang ada lagi kreatif akan mencari audience. So, boleh ke ni? Boleh. Anda kena anggap Facebook Ads ni dah bijak. Algoritma cukup bijak, dengan AI dia cukup bijak. Dengan syarat anda kreatif tu jelaskan terang apakah ditunjukkan dengan anda punya
headline anda tu dia faham, dia boleh carikan spesifik untuk anda. Nanti saya tunjukkan macam mana So nombor yang seterusnya audience lah, seperti kata tadi, menggunakan browse audience atau broad advantage tak guna lagi spesifik lagi. Interest targeting tak ada lagi guna Sekarang korang dah pernah tak gunakan look alike pun masih boleh gunakan lagi. Masih dikatakan look alike wajib tapi optional lah, bercek sendiri Jumlah asset okey. Dalam Ads Manager, jika faham ada campaign, asset dan ads Asset adalah untuk anda punya audience yang spesifik serta anda punya bid untuk nilai buat iklan. Tapi dulu kita buat asset dan ads kita combine satu. Sekarang tidak perlu lagi. Asset kalau boleh satu saja. Yang banyak adalah ads. So artinya dengan satu asset anda boleh buat banyak ads di sana Okey. So satu campaign bertapis dan kompleks, ringkas dan clean. Sekarang anda boleh pilih satu campaign adalah objektif. Untuk satu campaign adalah objektif anda boleh sales ke, traffic ke, engagement ke. Dia ringkas anda jangan panik kepada buat macam biasa saja. So untuk campaign dengan ad set buat macam biasa, tak ada perubahan Jika lihat dalam saya masa kelas, saya tunjukkan bagaimana menggunakan campaign dengan ad set So ikut saja, tak ada perubahan apa-apa Yang ubah adalah kat ads saja. Nanti saya tunjukkan juga untuk anda. Okey. Alright. So nombor 2 placement Dulu kita mula pilih, sekarang kita akan pilih semua placement. Dia akan tentukan mana placement sesuai untuk anda punya kreatif. Nanti tunjukkan ini penting kreatif. Dulu 1-2 iklan saja, sekarang perlukan 3 hingga 8 iklan untuk per ads. Okey, kena buat. Alright. Jenis kreatif dulu adalah image atau poster lah, tapi dulu pun kita tahu sebelum Meta Andromeda pun video, image, UC, reel atau real punya video adalah penting lah. Ini memang dari dulu kita dah minta ubah lah sejak tahun lepas lagi hook dan dulu pun dah tahu 3 saat pertama ada kritikal sebelum dulu tu korang dah fokus lah. Sekarang memang dari tahun lalu memang 3 saat pertama ada kritikal. Copywriting panjang teknikal, ringkas, panjang dan teknikal dahulu, sekarang ringkas and mostly to the point. Untuk saya panjang dan teknikal pun boleh, tak ada masalah sebenarnya jika tak ada ringkas. Kita pun orang akan baca kan tu point, kita punya headline tu orang tak faham kan. So boleh panjang dan teknikal ataupun pada anda, tapi kalau ikutkan Meta dia kata ringkas yang bersama copywriting janganlah panjang-panjang, betul, ikut sesuaian je lah So data pixel ini bergantung. Jika menggunakan sales, menggunakan website, yes, anda perlukan data pixel lah. So dia akan kaji lebih sama juga untuk saya bahasa signal convention sangat penting, sama juga. Okey, learning pace. Okey, dia kita buat iklan sebenarnya ni, learning pace biasa makan masa ikut pada sales kita lah So lambat lambat kreatif tu okey tak okey. Tetapi sekarang lebih pantas jika kreatif ada kuat. Menurut saya sama saja. Dulu pun kalau kreatif kita bagus, ramai orang tengok, automatik learning pace akan naik, akan cepat lah Cara scale, dulu kita scale kita tambahkan asset. Sekarang tak ada. Kita scale kita tambahkan winning kreatif, kita tambahkan kreatif kita. Lagi banyak. Dan untuk kita kill ke iklan dulu ada lambat lah. Mungkin dalam 7 hari kita kurang pastikan. Sekarang kita boleh kill. Sebab kita dah banyak kreatif, kita boleh kill dengan cepat punya kreatif dan kita boleh skill cepat. Okey, masalah untuk Meta Andromeda ni dia dari segi cost lah. Dulu kita buat satu campaign, satu asset, satu atau 2 X lah, satu asset atau 2 asset dah cukup kita nampak rendah lah. Tetapi untuk Andromeda ni nampak tinggi Kenapa saya beritahu sebab anda perlukan 5 hingga 8 asset atau 4 atau 5, 3 untuk membuat sebuah campaign lah. So katakan anda tambah 5. So takkan anda letak 100 lah, satu iklan RM20 tak nampak, anda letak 200 ke, tambah tu yang mahal kos permulaan kos permulaan dah nampak tinggi. Itu yang anda perlukan cepat kerana FBS ni berjalan ikut bits ikut bit. So orang yang lebih besar modalnya dia lebih cepat pergilah dengan produk yang sama. So kena letakkan modalnya agak tinggi sedikit lah untuk Meta Andromeda ni. Alright. So manakala untuk kos agak panjang, CPM naik, CPA turun dia jumpa winner lah. So bagus lah. CPA turun dia jumpa winner kreatif. Okey. CPM stabil. Dulu adalah stabil tapi tinggi lah. Sekarang fluktuasi tapi dia cepat orang kata fluktuasi dia cepat
habis dengan pace lah, tapi setelah optimize lah. Sebab ROS anda suka konsisten, mungkin dari dulu mungkin dari Isnin, Selasa, Rabu anda punya ROS 3, tetapi Jumaat, Sabtu 2, 1. Tetapi untuk ROS menggunakan Meta Andromeda ni adalah tinggi kerana ada banyak-banyak kreatif anda tunjukkan pada individu, lebih luas anda punya audience ditunjukkan. Risiko fatigue dulu dalam kempen yang biasa lambat, sekarang cepat lah. Sebab audience akan dicari oleh Meta berdasarkan kreatif. So kreatif anda akan cepat fatigue. So anda kena preparekan anda punya kreatif tukar lah. Tempoh iklan lama untuk iklan lah, tapi untuk Meta dia pendek sebab kita banyak variasi. Pendek pun tak pendek lah, kalau contoh anda letak 20x kan, panjang lah, lama lah iklan tu, tapi kos anda tinggi lah. Okay, tu maksudnya kat sini. Peranan marketer tu kita akan set dan monitor lah. Sekarang ni peranan anda memang kena set dan monitor tu CPA, CPM semua. Tapi pada sama juga anda kena check anda punya kreatif. Kreatif anda harus power. So dalam hal ni untuk membuat sebuah kreatif adalah amat-amat penting dalam Meta Andromeda ni. Kalau kreatif tak cantik, jangan buat Meta Andromeda ni. Anda kreatif ada video, image dan juga orang kata real untuk tunjukkan. Faktor kemenangan buat Meta S dulu adalah dulu sebagai audience cek target yang betul kita dapat. Sekarang kita akan prod kan. So sekarang Meta Andromeda anda punya kreatif kena betul, baru boleh dapat menang atau win produk itu di situ. Okey. Inilah secara asas dia punya saya tunjukkan dulu campaign structure seperti biasa. Creative signal ni maksud dia. Kreatif anda adalah amat penting kerana Meta Andromeda melihat pada kreatif signal anda. AI akan lihat kat situ. So nombor 3, don't skip creativity. Saya terangkan apa tu creativity Data targeting dan sekarang targeting tak ada makna langsung. So jangan pedulikan aset dengan kreatif, jangan pening kepada, tak biar pedulikan, fokus pada kreatif anda. Okey. Dan juga fokus on data quality kita Meta kreatif anda kena quality lah untuk mereka. Okey. So dulu pick up audience, sekarang AI akan choose audience. Dia akan check audience anda. Orang ni khas untuk orang ni, dia tahu lah. Dulu kita test small ads sekarang kita test dozen or 100 at once. Ada orang tu saya tengok sampai 500 ads dia test sekali lulus. Itu dah cukup hebat lah. Itu budget lah kita ada lah. So dulu kita akan adjust budget on bits. Okay, kalau kita buat 3 iklan kita akan adjust. RM50 tu kita buat aset banyak. Aset ni contoh RM20 iklan ni, RM20 iklan ni, RM20 iklan ni. Kita nak lihat data kan. Sebab kita buat nak lihat data mana iklan terbaik, betul. Tapi sekarang tak perlu. Satu aset 10 iklan boleh letak. Jangan risau, AI Meta Andromeda akan lihat mana terbaik. Dia akan sendiri bagikan anda punya budget. Okey, dulu bergantung pada interest targeting, sekarang bergantung pada creative meaning. Dari creative meaning akan pergi ke behavior pelanggan di Facebook anda. Inilah caranya. So ini adalah Meta Andromeda. Mudah. Jangan pening kepada, dia adalah sebuah otak AI yang mengkaji kreatif. Dari kreatif dia akan pergi tunjuk pada audience sesuai. Okey. So asset dan juga campaign seperti biasa anda tambahkan anda punya S di banyak kreatif. Apa bentuk kreatif? Okey, bentuk kreatif sekarang berbeza juga, tak macam dulu. Saya ada 3 contoh di sini. So dulu kita akan buat kita nak promosikan kita punya semua mata kelas website di sini. Saya akan masukkan 3 orang kata image yang berbeza, ada video semua lah, ni contoh. So saya buat 3 bentuk image. Saya akan buat dalam ads saya akan buat 3 dengan orang kata copywriting yang sama, sama saja. Semua dua-dua ni sama, saya akan postkan. Atau dahulu kita gunakan 3 bentuk image iklan yang sama, cuma warna-warna beza pun boleh juga. Tetapi tidak digalakkan lah, ni cara lama. Cara lama tak mau. Kalau boleh guna cara baru ni ada lagi baik. Tapi nak test, kena boleh test juga. Dia akan cari mana yang terbaik. Kerana mata manusia pun melihat benda tu kan. So ini cara pertama, ini cara kedua, dan cara ketiga kita pergi terus ke persona atau avatar kita. Ini cara yang paling digalakkan oleh Meta Andromeda. So contoh saya jual masterclass website. Untuk siapa saya jual? Untuk orang yang tak mampu membuat e-commerce di sini.
orang yang niaga di Shopee dan TikTok rugi kan buat website, dan orang yang fikir susah buat website. So saya buat benda ni untuk mereka, dan tapi copywriting saya berbeza. So marketplace, kalau untuk marketplace charge commission tak masuk akal, dah bunuh dan kecil. Mampukah anda bertahan? Buat website sebagai standar sekarang. Ini untuk kita punya copywriting atau headline kita. Susahnya buat website untuk mesin kecil anda. Tapi tahu anda website dapat berbagai jenis untuk yang ini. Memiliki website e-commerce saya mahal. Sangat dah tak ada pun untuk yang kecil. Saya masuk ke sini. So ini untuk di sini So tapi apa ni, meta kalau kata ada 4 atau 5 kan. So saya boleh buat sesuai. Saya boleh buat sesuai. Saya masukkan ni ke sini. Saya bertambahkan ni gambar ke sini jadi 4. Saya masukkan ni gambar sini jadi 5. Tu saya ada 5 ads untuk dibuat di sini. Inilah. Lepas tu dia akan buat sendiri. Dia akan kaji dalam. So orang yang berjual di TikTok atau Shopee, dia akan pergi ke marketplace ni. Akan tunjukkan. Tunjukkan. So orang yang nak beli e-commerce akan tunjukkan iklan ni. So AI akan cari orang ni. Itu kelebihan So ini yang dia nak, persona yang berbeza. Okey. Persona yang berbeza buat dan dia akan tadi untuk anda. Okey. Ini caranya sekarang. Itulah maksud Meta Andromeda. Kita tak gunakan lagi jadi color macam ni. Kita terus direct pada kreatif untuk buat, dan boleh masukkan ni gambar ke tepi sini, ni gambar ke sini, jadikan 6 ni 3, ni 3 kan. Jadi 6 ads kita buat jalan sekarang. Tapi mungkin kita make RM120, 160, 200 ringgit satu hari untuk test. Mahal lah, nak test cepat lah, nak bagi mahal, lagi tinggi lah. So inilah caranya sekarang untuk Meta Andromeda yang tak perlu dapat kepala, anda pun pasti kreatif anda tu bagus. So anda kena uji kreatif anda. So untuk faham benda ni, anda kena uji kreatif anda. Itu bagus tak bagus, suruh buat WS ni lah, menggunakan kreatif. So inilah apa itu saya sebagai Meta Andromeda. Mudah kan Pada dasar jika anda biasa membuat iklan menggunakan kata Facebook Ads, Meta Andromeda ni bukan satu perkara yang sukar lagi lah. Pada anak lagi mudah, dulu lagi sukar kan, internet cari semua targeting, internet susah. Sekarang amat mudah. So tak kira perlu objektif apa, objektif target ke, objektif traffic ke, sales ke, WhatsApp ke apa, mereka akan lakukan Meta Andromeda ini cara dia. So saya akan buat satu sampel membuat sebuah iklan dengan cara Meta Andromeda ini untuk terangkan lebih jelas lagi lah. Tapi saya ingat sekali lagi pada masa yang sama, look alike, custom audience masih boleh gunakan lagi jika nak buat sebagai kata targeting pelanggan anda telah pergi website, anda boleh buat lagi di situ masih boleh buat lagi walaupun tak kalahkan, tapi anda boleh buat jika nak buat kan So untuk pengalaman anda mana terbaik. So kalau AI kata menggunakan kerja anda, buat AI sajalah jika anda modal cukup, buat pakai Meta Andromeda sebenarnya tapi ramai orang telah guna Meta Andromeda ni. Dia improve dari masa ke masa berbanding dengan tahun lepas lah. Pada 2026 ni saya rasa kita harus fokus pada Meta Andromeda lah. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera Jumpa lagi.